Okay guys, hari tu kita tengok zone test kecil-kecil je. Sekarang dia datang terus level boss 700cc babe. Ni dia zone test 303S. Kalau tengok sekali, jap ni zone test ke Ducati ni? Ni Ducati mesti jimat ni. Design dia ni bukan main-main lah. Dia macam motor kita nak pergi keliling dunia. Tapi kita pergi mana? Kita pergi Lamang Tauqil lah Ahmad. Okay, dia punya engine ni 700cc, 3 silinder. Bukan 1, bukan 2, 3 dah bagi. Power dia lebih kurang 90 horsepower. Maksud dia kalau tarik tu memang kat belakang memang hilang lah. Bukan hilang ke kat jalan ni, keluar asap hilang lah. Sebab suspension dia tinggi, tayar dia besar, memang sesuai untuk off-road lah. Atau bahasa mudah kalau masuk jalan kampung tu tak ada hal lah. Langgar je. Zone test ni memang suka letak teknologi tinggi ni. Kalau motor ni mesti ada benda pelik-pelik yang sangat canggih ni. Dia ada keyless, dia ada TFT display. Lepas ni TFT display tu boleh letak Netflix sekali kot. Yang lagi panas motor ni dia katakan mungkin masuk Malaysia around bulan Mei. Kalau betul masuk, habislah Group Rider semua dah start buat bunyi ayat dengan bini. Ni kita nak pakai ni, kita boleh pergi ride jauh kan. Kita boleh berhoneymoon. Okay, persoalan dia sekarang, harga dia macam mana? Kalau harga dia besar rakyat ke ataupun T20 ke, kalau harga dia jauh lagi murah daripada big bike yang lain tu, mampuslah. Memang kacau market lah. So korang rasa macam mana? Berbaloi tak zone test 703F ni? Atau nak tunggu review dulu baru decide? So follow aku lah kalau nak tengok siapa yang betul masuk Malaysia ke tak bulan Mei ni. Okay lah, sampai di sini saja. Okay, bye.